Okay guys, ini condition cantik 18,000 km. Dia 4.5B. Year 2022 hanya dijual harga 200,000 je. Ini ada sunroof, nampak ada sunroof, DIM, BSM. Ada body kit install lah. Modal install body kit. Ini lampu, okay. Tengok dalam dia ni. Dalam dia ada ini DIM, digital inner mirror. Ada sunroof, ada roof monitor. So kita tengok dalam sini. Bila kita reverse kan, dia ada reverse camera lah, ada 4 camera. You boleh pasang. Dia ni boleh pakai Android, main YouTube Kalau tak tahu boleh tanya Kento. So you tengok you masuk setting. Okay, settingan. You turun. You tengok ada BSM, RCTA, Real Cross Traffic Alert. Ada BSM dan DIM lah. Of course dia dua power door. Okay, dia dua power door, high spec. High spec, lampu dinding. Roof monitor tak perlu pasang lagi. Cantik lah, dalam cantik. Ni bahagian dari belakang Kalau stiker tak nak boleh keluarkan. Tak ada masalah Tak ada masalah. Jadi kita tengok dalam dia memang bersih lah. Tak ada bau busuk, tak ada bulu haiwan. Okay, tak ada bau lokok. Dan tengok ini dalam dia tak ada spare tayar lah. Manual semua ada lagi. Tengok bahagian engineer berapa bersih. Wah, 2022 unregistered. Ni bukan pakai tempat saji. Tengok dia punya clip semua tak ada karat. Nampak tak? Battery condition. Okay. Ini chassis dia. Siapa berminat nak beri report kan, AGS 30 04 05 152 unregistered year 2022. Berminat Roger Kento.